Weh, terus. Teruskan Aisyah. Wow. Ya. Ya. Lagi. Ya. Lagi. Ya. Wah. Yes. Ya. Good job. Oh. Aris lagi. Ais test. 1, 2, 3. Dua, tiga, uyuh, iya, alah, iya, ui, hebat Aisyah. Persatuan Minang Penampung. Kami orang Penampung, ada Persatuan Minang. Kami Ui, 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 ui. Oh, hebat Aisyah. Apa lagi? Waduh, hebat Aisyah ya, woi. Iya, iya, lagi, iya. Tahan Aisyah. Ais buai-buai aja. Iya, tu Ais. Lagi Aisyah. Lagi second. Wih, iya. Waduh, waduh, wow, waduh, iya, wow, boleh lagi. Boleh lagi berapa trip Ais. Sakit tangan. Ada lagi kopek. Oh, yelah kopek dah panas lah. Okey lah. Ni highway Kertapi. Tempat permainan playground dekat Bandar Tunda. Oh, Ais seronok main. Iya, iya, wah, ayah, iya. Aisyah, ya, lukut tangan Aisyah. Iyalah, panas. Apa nanti kasih obat. Nepis. Okeylah. Tak apa, mana? Mana tangan? Kita kopek dia. Sikit tak apa. Tak apa. Pergilah. Buaikan Ais lah. Tolakkan Ais. Biar laju-laju. Dah. Balik lagi lah. Boleh. Okey Ais. Dia sudah main. Lepas kerja main. Seronok Ais main ni. Dah, okey. Jom. Ni second trip. Balik lagi. Jom, dah. Dah pukul ni playground di sebelah rumah kita di Bandar Kirara di Tiga. Tempat anak-anak main. Woi, pagi pun sudah macet juga. Hari Minggu pun macet. Okey. Jom, balik lagi. Dah. Mana? Tengok-tengok. Terpijak ada tai tadi. Mana tangga dia? Mana tempat lalu? Situ. Ada tu yang boleh lompat juga. Boleh lompat ke?
Okey. Abang Adam tunggu dalam kereta saja jadi driver ya. Abang Adam tak ada kerja ni hari. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita bermain-main di Taman Bukit Kucai. Ada Aisyah makan es krim dengan Aris belanja sendiri. Tak ada pakai duit atu ya. Pandai dia belanja sendiri budak-budak ni. Macam-macam. Tu kereta kita parkir. Tengok lagi. Tengok on lagi. Adam dia tak mau keluar. Memang tak mau. Halo Adam. Mari main. Adam. Mari makan es krim. Adam dia tak nak keluar. Adam betul tak ada mood ni hari lah. Adam, mari keluar. Mari. Adam tak ada mood ni hari. Dan nak dia Adam dia tak mau. Adam dia tak maulah. Tak apalah. Aris sajalah main dengan Aisyah. Adam betul-betul dia tunggu dalam kereta saja. Dia penat semalam kata dia. Ini adalah tempat playground dekat Taman Bukit Kucai. Wih, Aris sedap-sedap ya. Goyang terus ya. Tu boleh air, boleh air. Oh. Takutnya ANW tak boleh satu gigi kan? Boleh lah. Boleh hakik. Tak dengar. So Berapa ais belanja tadi? Berapa ais belanja tadi? 50 RM5. RM5 30 sen. Oh, dia sendiri yang kira duit ais. Habis duit siling tu tak? Habis duit siling. Ada lagi? Kan dengar bunyi tadi tu. Habis nanti korek lagi. Cari lagi duit siling Belum habis lah. Belum habis lagi? Masa. Kalau dah habis. Ini air apa ni? Oh, ANW pun RM1 ya. Kok ni nak bagi Adam. Berapa? So, aiskrim tak tahulah kan. Pandai Aris. Mesranya Aris main dengan Aisyah. Aisyah ada pun. Ais. Oh, Aisyah dia girlfriend dia Aris. Bukan girlfriend dia, cousin. Oh, Aisyah dengan Aris ni bukan boyfriend girlfriend. Cousin. Ya. Oh, kawan akrab. Kalau di mana? Kalau di New Zealand siapa kawan Aris? Zia. Dia awal. Lagi? Dia awal dengan Adam langsung tak mau dia. tu je lah. Tu je lah ingat. Siapa kawan Aris dekat New Zealand? Zia. Zia cousin. Oh, yang kawan siapa? Amelia Amelia lagi? dengan Aura siapa? awal. Arwah. Arwah apa? Awal. Oh, Arwah lagi? Tu je ingat. Tak ingat dah. Marwah? Pasal awal tak tahulah. Tak tahu dah.
Wah, sedapnya dia main untuk kenang-kenangan. Awak. Awak. Awak ingat ke datang rumah? Ha. Ingat ke? Ingat. Awak saya Ha. Mariam. Uh-uh. Awak saya Mariam. Siapa kawan Aisyah siapa? Mariam, Afianah, Dr. Haras. Oh, berapa orang? Ingat ke? 3. 3. Ais punya? Dekat ni. 4. Aman ni Kaila. Cousin Aisyah siapa? Haris. Kan Haris? Lily. Kan Ais pula. Kan Ais pula siapa Tadi Oh, kan tak apa. Ais cakap cousin tadi. Zia. Nanti ni Coca-Cola nanti jalan minum ya. Lah. Apa aku tengok Adam, apa dia buat di dalam kereta? Dia tak mau keluar. Kenapa Adam tak mau keluar ni hari? Tak ada mood. Hai Adam. Kenapa kamu tidak mau keluar ini hari? Kena mer sendirian aja. Adam, kenapa tak ada mood ini hari? Penat ke semalam? Ya. Ha? Malu Penat ke Adam semalam? Tak mau keluar? Tak ada mood main ni hari? Dia duduk dalam kereta je. Itulah Adam. Aris dengan Aisyah main dekat luar. Tapi Adam dia relax kereta. Okey.